ada guide kita. Tu anjing tu nasib dia tak melintas. Dia ada 8 tayar tapi 2 tayar spare. Memang 8 tapi yang dia tuliskan 6. Bagi 2 tu biasa gantung ataupun untuk pilih dalam. Tak nampak yang tergantung Ada kat dekat dalam. tengah-tengah. Itu dalam. Oh dia simpan Dia macam buah. buat. Tu dah gantung simpan. Ada tunjuk kat orang. Jadi 2 tayar spare 2 biji. Simpan dalam di kanan. Super nice. Super nice. Itu dulu tu. Sama tak bang? Itu lain ni. Itu Singapura. Tangan ni sakit tak? Tu dekat dalam Facebook tu kan dia kata kat Taman Cepaka untuk urut tangan je RM30. Taman Cepaka orang ingat dekat ada kempas tu kan. Sekali masing-masing kat situ netizen tanya alamat mana. Dia tak ada tulis kat anak-anak dekat tu rupanya dalam gambar tu dia orang besarkan ada alamat dia. Rupanya kat mana tau? Perlis. Wah, Taman Cepaka orang ingat Taman Cepaka dekat sini. Cakap ada dah nak send kat abang. Nanti boleh pergi. Dia Betul cakap. Ikut Google, ikut je. dekat gambar tu kena besarkan sebab dia tak ada jawapannya kan dia tengok dekat gambar. Rupanya kalau tengok pelis. Ambil Contoh dah keluar. Siap tu contoh. Aduh. Tempat yang urut yang dekat. Ya? Yang dekat Plaza Lakin. Itu. Dah hutang kan? Ha. Dia nombor dia dekat. Hari tu kan orang ada ambil tak tahu dah terbuang. Angkat dulu ni. Time-time macam ni boleh tengok-tengok balik kalau untuk urut tangan mana nak tahu kan. Boleh juga nak try dulu. Minit 6 minit lagi. Ada call pun kita dia tutup tak? Tutup juga. Kalau ada barang mesti kena hantar bayar. Takkanlah dia nak barang ni dia boleh tinggal je kita tak simpan. Masalah pula kita nak simpan barang besar. Kita nak kalau nak ambil barang Kalau lain kena charge boleh je hantar balik. Tapi kena charge lah abang RM10. Tempat simpan. jauh tu nak pergi sana balik. Sini lah. Oh dia suruh kita simpan. Tak kalau. Nak berlaku. Benda ni besar. Kalau benda kecil boleh je. Benda besar ni tinggal kat rumah nak ngangkut turunkan naikkan lagi. Kalau nak kita bawa sana. Ya, sebab tu kena charge macam kat tadi. Hantar peri kawan-kawan RM10 paling kurang lah. Kalau kita minta RM20. Boleh saya kena hantar simpan rumah hantar. Hantar saya kita nak kena charge lah RM20 sebab saya simpan kat rumah. Rumah dah flat nak dekat sebelah. Walaupun ada link. Kita kata tak boleh lah cik kena hantar. Biar kat sini. Oh datang lah dekat sini. Dekat je kalau nak datang ambil. Kalau tahu dia nak datang tinggal je dalam meter kan. Tak Dia payah tahu barang on the way. Dia pun boleh tengok kalau orang yang order ni boleh ke mana. Dia boleh tengok kita punya perjalanan. Kita dah nak sampai. Memang betul dah hantar. Kalau nampak dia tak ada datang kat Lakin. Dia kan dapat Faham terreset. je lah. Kadang-kadang orang ni sebab dia kadang-kadang dia ada yang hantar driver ni kadang-kadang ada ambil job lain. Itu yang dah berlaku. Macam jadi lambat malam tu. itu namanya apa tu? Puling. Kapit. Job tu kapit. Kalau job ni kita ni hantar terus tapi biasalah perjalanan masa berjalan barang datang
sejuk. Sedap tapi tu rasa Tak boleh banyak-banyak. Sikit je. Semalam dia air sebotol pijak. Ada pelan ni separuh boleh bawa balik. Nah. Konon dia lah. Muka apa? Ngayal lah. Anda belas tu kan. Kes. Ni sikit ambil sikit air lah nampak balik. Dah kepunan orang. Abang tunjuk foto melangkah Hehehe, tidak. boleh lain. Tidak gini ah. Tapi memang bunyi kuat pun malam tu. Iya ke? Iya, abang tak tidur lah macam-macam bunyi. Bunyi dia lah, bunyi suara menangis lah. Bukan dia lah nangis, orang mana tahu. Apa nama? Ya, ada orang menangis. Kau berapa ni? Kalau orang baby tu, tak biasa lah. Tapi orang dewasa nangis. Biar betul. Tak tahu macam-macam bunyi. Sepanjang tak tidur dah 2 tahun lebih ni. Sebenarnya macam-macam bunyi kau tengok. Pukul berapa? Tapi tu kau apa dia pukul 2 lebih. Pukul 2 lebih. Tak ada dengar suara lain. Tak ada. Yang macam kan kita itu Tapi bunyi tu dalam posisi bunyi tu ada. Oh, nak bercampur. Nanti kat bawah ada bunyi lori lah. Motor. Tak ada rasa apa-apa. Dia arah mana? Arah belakang. Tak tahu lah. Jangan lebih-lebih sangat. Sampai Orang lalu dekat arah beranda. Sebab bunyi tu macam-macam lah kita. Macam sepanjang 2 tahun lebih pun tak tidur Panjang hari-hari banyak tak tidur. Dalam waktu-waktu tu memang macam-macam bunyi. Sebab apa tak cerita je. Dia tak kasi jawab banyak-banyak. Ada suara orang cakap orang perempuan menangis. Macam itu dah lah. Dia betul Banyak lagi baca. perempuan. Baca je. Abang buka lampu tak? Masa tu? Abang balik kat dalam ada tutup lampu. Dah tutup lah. Masih kat luar tu. Dah pun tak ada hal lah. Budak lelaki macam-macam. Taklah yang masa abang dia menangis. Tak Masa nak. gelap lah. Gelap. Tak. Bunyi lah. Macam-macam bunyi. Buat sangat bunyi tu malam. Orang dengar bunyi. Dalam. Kalau jalan kat dekat depan tu okey ada masalah kan. Kat belakang lah tu. Orang dengar bunyi kat belakang. Masa tu senyap. Senyap macam tu bunyi. Jadi kita bincang. Itu masa Uki kecil lah. Itu suara perempuan. Tapi orang dah beraba Uki. Sebab orang nak bangun takut. Ada jangan fokus ni abang. Nak sampai